Oh, power. Ada. Cakap. Posoan. Dia dah hira. Ya. Oh, dah. Ya, Wan, besar Wan. Saiz biasa Wan. Hai sayang. Apa dadu-dadu? Ya, Wan, besar Wan. Dah 3 hari aku ngendap tak dapat. Ya, saya ni lah tempat ni. Tempat dia ni. Saya ada tempat ni. Syukur Wan. Bismillah ya Allah. Tolonglah kan. 7 kilo punya sayur. Okay Wan, stand by Wan. Alhamdulillah. Mantap Captain. Jeffrey. Subhanallah. Memang kalau naik sini. Mooi. Nah. Subhanallah. Tadi dah nak mancing dia nak kecap. Nak ngasal lah bang. Aku dah 3 hari sekejap ngendap dia tak dapat. Hari ni baru makan. Tangan kita. Dia ngambuk kat orang belakang tu. Baru dapat. Wajar kau. Tangan gigil guys. Dia akan. Gitu tak apa. Cakap jangan. Cakap belakang tadi dia dah Subhanallah. Ya Allah besar geng. Subhanallah, aku tengok kaki aku geng. Mana ibu aku Oh, dua nampak. Dua ni. Wan. Iya, saiz ni memang saiz ni lah. Tapi ni memang gripper je warna. Gripper mana gripper? Ada 5 sampai 3 kali makan. Yang 2 botol 1 je dapat. Nasib baik. Wan, tolong Wan, ambilkan gambar biasa. Iyalah. Bagi dengan kau dia dapat kan? Subhanallah. Jeki macam tak percaya kan mula-mula kan. Kenapa naik macam ni kat saiz? Cakap dia ke depan oh. Bismillah. Kejap. Kejap 6 kilo. 6 kilo lebih kat 7 kilo. 7 kilo ngamang. Ni baru cakap liar, bukan cakap bola. Wan, sekejap Wan. Apa yang dia sibuk kan? Ada pancing bocor. Tadi kita nak pancing pun ketemu. Subhanallah. Pedang-pedang. Lagi dia dapat. Mengekel kata dia. Ular tau. Ada lagi ni Wan? Ada. Patah. Dia naik balik. Dia dah jauh 20 meter di sini. Aku kena balik. Ni semua tak betul lah ni. Kenapa Padil garang? Daripada dia tak nak mancing. Dia malam macam aku tu kan mancing putus tadi. Nasib baik mancing Captain.